Korang ada masalah sakit kaki, walaupun kasut dah baru, tengok video ni sampai habis. So, hari ni aku dah dekat bahagian kasut ni. Kita nak tanya staff kita yang expert pasal kasut badminton. Jom ikut aku. Let's go. Okey, Pak. Soalan pertama, Pak. Kesalahan paling biasa kalau orang nak pilih kasut ni, kenapa, Pak? Kesalahan paling biasa orang pilih kasut, orang ikut design. Bukan ikut bentuk kaki dan cara main. Itu yang membuat kaki kita sakit. Okey, soalan kedua, Pak. Macam mana kita nak pilih kasut ni sesuai dengan kaki kita? Kalau jari depan tak sempit, tumit tak terangkat dan selesa ketika bergerak, itu kasut yang sesuai dengan kita lah. Dan kasut ni juga dia ada standard size dengan wide. Okey, soalan ketiga, Pak. Okey. Beginner patut pilih kasut yang macam mana, Pak? Untuk beginner ni bang, dia perlu cari kasut yang ada cushioning, stabil dan sesuai dengan kaki dia lah. Tak perlu mahal, janji selamat dan selesa. Maksudnya kasut biasa-biasa boleh pakai? Kasut biasa-biasa boleh. Okey, Pak. Soalan terakhir, Pak. Okey. Main 3 hingga 4 kali, kasut tu berapa lama boleh tahan? Okey, biasa kasut ni bang, Okey. dia tahan 6 ataupun 9 bulan lebih lah. Bergantung dengan permainan kita dan berat badan seseorang tu. Tapi kalau nampak tapak haus, cushioning pun kerah, baik beli baru je lah. Beli baru terus. Beli baru terus. So, yang mana mencari kasut badminton, boleh datang kedai raket, pakai dan rasa dulu. Jangan risau, staff kita boleh tolong korang. Cuba korang komen berat badan korang dan kekerapan korang bermain badminton. Komen dekat bawah. Komen.